Perwira, karya S. Osman Kelantan. Perwira mengisahkan perjuangan tokoh utama, Awang Teleng yang bangkit menentang penindasan penjajah demi mempertahankan maruah dan tanah air. Novel ini bukan sahaja mengangkat semangat kepahlawanan, malah memperlihatkan nilai keberanian, pengorbanan, setia kawan dan cinta akan bangsa dan tanah air. Novel ini merentasi zaman penjajahan British di tanah Melayu, di mana rakyat hidup dalam tekanan, ketidakadilan dan penuh penderitaan. Bab 12 novel Perwira menggambarkan saat akhir perjuangan Awang Teleng, seorang pejuang yang tetap teguh menentang penjajah Inggeris di Kelantan. Dalam keadaan terikat, lemah dan cedera, dia dibawa ke Pasir Pekan untuk dihukum mati. Sepanjang perjalanan, Awang mengenang kembali perjuangannya serta insan-insan yang pernah hadir dalam hidupnya. Walaupun berdepan kematian, dia tetap tenang, reda dan tidak gentar, malah masih mampu tersenyum. Setibanya di tempat hukuman, dia dipaku pada kayu palang dan dibimbing oleh imam untuk mengucap syahadah. Akhirnya, Awang ditembak mati oleh askar sepoi. Bab ini penuh dengan elemen dramatik dan emosi, memperlihatkan ketabahan, keinsafan dan pengorbanan seorang perwira tanah air. Awang Teleng dibawa dalam keadaan terikat dan dikawal ketat oleh 2 dozen askar sepoi ke pangkalan Gajah Mati. Sepanjang perjalanan, Awang merenung kembali perjalanan hidup dan perjuangannya, mengenangkan rakan-rakan seperjuangan seperti Ali dan Mat Saman yang masih hidup, dan juga mengenang insan-insan yang disayangi seperti Pak Su Sudin, Mak Wan Membunga dan tunangnya, Wan Sari. Awang Teleng dibawa ke penjara. Dengan penuh rasa bangga atas keakuannya, dia melihat muka pengawal penjara itu dengan tajam. Ketika itu juga dia diseret oleh askar sepoi yang sudah memenuhi kawasannya yang sempit itu. Disekelingkan ke belakang, dengan diam-diam dalam dadanya, dia menghitungkan dia akan ditembak. Dia melangkah ke dalam perahu, duduk pada satu lantai dengan diapit oleh 4-5 askar sepoi. Dia cuba melihat air, tapi dia tidak dapat melihat peluang akan melepaskan dirinya melalui sungai Kelantan yang tenang pagi ini. Seluruhnya sudah terikat kepada jalan akhirnya. Badannya terikat, tangannya terikat. Ketika berada di dalam perahu, kakinya pula diikat dengan erat. Barangkali askar-askar sepoi itu takut dia terjun ke dalam sungai. Dengan tiba-tiba, dia melihat Wan Sari. Tunangnya itu sedang menangis, sedang menyebutkan kalimat yang sangat menyenangkan hatinya seperti yang diucapkannya di malam dia ditangkap itu. Alangkah merdunya suara itu. Perahu kian rapat ke pangkalan Pasir Pekan. Sebentar lagi dia akan diapungkan, akan diterbangkan, akan diberhentikan seluruh kebebasannya, seluruh perjuangannya, seluruhnya. Dalam keadaan terikat dan lemah, dia tetap memberikan senyuman kepada orang ramai yang menontonnya walaupun tidak mendapat balasan. Dia sedar bahawa masyarakat hanya mampu menjadi penonton kerana telah kehilangan suara dan kebebasan. Setibanya di Pasir Pekan, Awang dipaku pada sebatang kayu palang di satu tanah lapang. Seorang imam datang memberikan kata-kata akhir dan bimbingan rohani kepadanya. Awang mengucap 2 kalimah syahadah dengan tenang. Kesayuannya kian bertambah. Dia sudah berasa bagaimana hampirnya hari abadi itu. Dia akan menjalani kehidupan abadi yang lebih luas dan lebih rahsia. Segala-galanya seperti fana di hadapannya. Tumpukanlah keyakinan dan ingatan kepada Allah. Mengucapkanlah engkau. Kata-kata imam sangat mengharap dan suaranya jatuh dengan perlahan.